Jom continue unbox Blockist Kamen Rider Starlight version 3. Kita dah buka kotak nombor 1. 1, 2, 3, 4. Let's go with nombor 4. Inilah rupa depannya. Now let's see. Mungkin boleh dapat secret ke tak ni. 47.8 gram. 2 blind bags di dalam. Let's buka this one untuk tahu dapat siapa exactly. Okay. Base. Satu silika gel yang beratnya ialah 2.6 gram. Dan ni 01. Siapakah ini? This is Metal Cluster Hopper. 01 Metal Cluster Hopper. Okay, confirmkan betul ke Metal Cluster Hopper ni? Betul lah tu. Silver semua kat sini. Okay, pasang dulu. Alright, siap sudah Kamen Rider 01 Metal Cluster Hopper. Look at this guy. Okay, kita pusing dulu All macam metallic silver. Ada a bit of like neon atau lime green kan. Tengok muka dia. 01 ni memang design ni banyak tajam Banyak betul tajam. Tengok body dia. Tengok dia punya belt. Sangat detail, sangat cantik dengan progress key kan. Metal Cluster punya progress key. Sangat nice. And also look at dia punya weapon dia. Progress blade ke something. Walaupun aku tak suka dalam real life sebab colour dia macam bit off. But okay lah, for Blockist version how they implement memang cantik lah dekat sini. Very simple looking je sebenarnya ni. Tapi cantik. Majestic lah kata macam tu kan. So what do you guys think about Kamen Rider 01 Metal Cluster Hopper? Okay, dah 2 daripada series Kamen Rider 01 dalam box. So which kotak is next?